Dia bukan sikit-sikit. Setengah orang kadang-kadang dia buat treatment nanai ni, dia ingat pakai chemical ni sembuh-sembuh je. Tak, dia macam gini sebenarnya. So ni lah batang injektor tu. Jadi injektor ni kita masukkan kat sini untuk kita injek racun tu. Nampak dia tarik. Nampak ada kesan tanah tu. Dia setiap satu lubang yang kita injek ni, dia ada jumlah liter chemical dia. Setiap satu lubang ni 5 liter. 5 liter kita injek. So nak tahu macam mana 5 liter tu, pada kiraan lah. Setiap satu saat tu berapa dia punya jumlah. Jadi berapa saat kira? 20 saat. Jadi dia masa diinjek tu dia kira 20. Sampai 20 maksudnya 5 liter masuk. Dia bukan sikit-sikit. Setengah orang kadang-kadang dia buat treatment nanai ni, dia ingat pakai chemical ni sembuh-sembuh je. Tak, dia macam gini sebenarnya. Lubang yang kita dah tebuk ni, lepas kita dah injek apa semua, kita akan patching balik. Kita akan tampal. Kita akan tampal dengan simen ikut pada color lantai ni. Jadi bila dah kering tu, dia tak nampak lah kesan. Right, so ni kita dah masuk dekat proses patching lah. Patching ni kita tampal balik lubang yang kita dah injek tadi, yang kita dah drill tadi. So first kali kita akan letak, kita kecuci dulu dekat keliling tu. Takut kadang-kadang tu masa kita injek tu dia tanah tu naik kan, lumpur tu naik. Jadi kita cuci dulu. Dia tujuan kena letak macam gabus ni, dia supaya simen yang kita nak tampal ni dia tak jatuh bawah. Jadi dia ada lekat kat situ lah. So ni bila dah tampal ni, bila dia dah kering nanti, jadi dia tak nampak sangat lah. Jadi macam yang lantai kita ni lantai jenis marble tau. Jadi marble ni dia colour banyak sangat. Ada yang gelap, ada yang cerah. So dia tak ada specific colour. Okay, so kita tengok part ni. Yang part ni tile dia warna pink kan. Jadi kita bancuh simen tu colour pink lah. Kalau tengok daripada mata kasar macam ni, memang kita tak nampak kesal-kesal lubang tu. Tapi actually kalau tengok dekat ada nampak lah. Ini. Tapi kita dah ikut colour dia punya tile lah. So tak nampak sangat lah. Jadi kita tak perlu risau. Kalau takut nampak kesan ke apa, kita boleh jamin kita buat sampai tak nampak lah.